Assalamualaikum. Okey. Ada orang tanya aku, "Bang, kenapa van abang power Aku tak katalah van aku tu power sangat, tapi kalau setakat untuk habis meter senang-senang dan duduk dalam tengah, ni aku sharekan sedikit apa yang aku buat lah. Ini dia panggil manifold exhaust. Kau tengok manifold exhaust ni 4, 2, 1. Jadi banyak orang dah buat. Dia buat, aku dah up piping bang. Piping dah besar. Lepas tu, dia punya tabung tu pun aku dah buat straight flow. Tapi tak dapat maksimum bang. Ni satu lagi resipi dia. Jadi kalau kau nak upgrade, yang ini kena upgrade sekali lah. Sekejap aku nak tunjuk. Yang ini manifold exhaust standard. Ini standard. Ini standard kilangnya lah. Ini standard kilang. Yang ni custom 421. Tu. Cuma kerja dia agak renyah sikit lah. Kita nak ubah benda ni. Kita nak masuk balik kat tapak asal. Banyak benda yang kita kena ubah. Tapi owner bila dia dah rasa van tu, alamak sedap lah bang. Kenapa yang padu So dia pun nak buat dekat van ni. Ni sedikit lah perkongsian. Carburetor pun memang dah upgrade. Carburetor Wira. Dia minta aku buat full setting sekali jalan. Aku buat lah full setting sekali jalan. Jadi bukan setakat exhaust saja, sekali jalan. Terima kasih.